First time aku dengar pasal kewujudan Pulau Songsong Kedah ni. Ingat Kedah boleh island hopping dekat Langkawi je. Rupanya naik dari belah sini, iaitu Tanjung Dawai pun boleh pergi pulau yang cantik-cantik buat snorkeling and mandi pantai tau. Fikir dia just RM99 je untuk full guide, boat and makan minum lah. First tu kita gerak dari Tanjung Dawai pukul 9 pagi, naik boat. Tak sampai 20 minit weh, dah singgah ke pulau pertama iaitu Pulau Bidan. Sini cantik lah, cuba kena hati-hati sikit. Cuba pantai dia macam banyak kacau juga. Lepas tu adalah lalu dekat satu pulau ni, nama dia Pulau Telur. Sini tak singgah pun, just lalu je. Dan teruskan ke aktiviti snorkeling dekat sebelah Pulau Songsong tau. Sinilah first time aku nak test power swimming and snorkeling tanpa life jacket. So Alhamdulillah dah berani. So tak sia-sia lah aku training 2 bulan kat pool untuk rasa moment yang macam ni tau. Best lah dia tengok ikan-ikan kat sini, tapi dia tak crystal clear sangat macam pulau-pulau kat Pantai Timur atau Thailand tu. Tapi boleh lah. Lepas tu boleh juga nak kayak tau dekat area sini lah. Lepas tu puas snorkeling boleh pergi Pulau Songsong pula. Kita makan dulu, then bebas buat aktiviti lah. Macam nak mandi pantai, nak main volleyball, nak healing, nak solat, nak pergi tandas, semua ada dekat sini tau. Duduklah sini sampai pukul 4, then barulah gerak balik. Best jugalah trip kali ni. Thank you dekat Cikgu Helmi sebab bawa kami ke sini tau. Lepas tu sebelum balik tu kami singgah dekat kedai viral ni. Kedai viral ni sedap weh. Konsep dia sama macam dekat Perlis. Sedap sangat sampai aku lupa nak rekod aku makan apa time tu. So tu je lah trip aku ke Pulau Songsong yang Kedah.